Kenapa orang Sabah Sarawak suka dengan roti gardenia semenanjung? Perasan tak setiap kali orang Sabah Sarawak balik dari KL, dalam beg mesti akan ada roti gardenia. Kadang-kadang tu penuh lah satu beg tu. Harga gardenia kat Sabah Sarawak jauh lagi mahal. Kadang-kadang boleh jadi 2 ke 3 kali ganda daripada harga yang dekat semenanjung ni. Jadi bila beli kat KL dia jadi harga lebih murah. Tambah pula orang kata roti kat semenanjung ni dia punya rasa lagi sedap, lagi lembut dan lagi ngam lah dia punya rasa tu. Lagi satu kat semenanjung ada banyak flavor, tak macam kat Sabah Sarawak. Flavor dia agak kurang sikit. Roti gardenia ni dah jadi macam buah tangan rasmi bila balik dari semenanjung. Dan ramai yang tak tahu gardenia yang kat semenanjung dengan gardenia kat Sabah Sarawak tu adalah dua syarikat yang berbeza. Sabah Sarawak pula dibuat oleh Gardenia East Malaysia yang resepinya memang tak sama dan produk dia pun tak sama. Sebab itulah orang prefer versi KL sebab rasa dia lebih sedap dan lebih lembut. Jadi siapa kat sini orang Sabah Sarawak? Apa pendapat anda? Cuba komen dekat bawah.